kita order tadi, tu dia 2 orang makan. Banyak macam ni mana nak habis ni kita try satu. Bismillah. Untuk episod kali ni, kita akan ke Old Bazaar Skopje di Macedonia. The Old Bazaar atau juga dikenali sebagai Bazar Turki ialah sebuah bazar yang terletak di Skopje, utara Macedonia, merupakan salah satu bazar yang tertua dan terbesar di Balkan dan telah menjadi pusat untuk perdagangan sejak abad ke-12 lagi. Old Bazaar ini juga terkenal dengan nilai budaya dan sejarahnya serta seni bina seakan-akan negara Turki kerana pernah dijajah oleh Kerajaan Osmania. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. So, dah sampai kita dekat kawasan Old Town, Old Bazaar dia. So, memang best lah. Kejap lagi kita nak tengok tempat nak minum, nak makan, nak beli souvenir. Macam-macam ada. Jom. Oh, dia dah banyak ni elemen-elemen Turki kat sini. Dekat sini. Memang dulu dia orang memang build bila Ottoman memerintah, dia memang bina town ni masa zaman pemerintahan Ottoman. I see. And there are 2 stories behind that. One is more reasonable, second one is more for tourists. Required a lot of wood, so you would put the water in boil for steam. Surrounding hills were already left with no wood, so there was no fuel to Operate this one. for the operation of this Davut Pashinam. The second story is Davut Pasha had a daughter, and while she was inside taking a bath, she got bitten by a snake and she died. Davut Pasha closed the hammam and said, in honor of my daughter, this hammam will stay closed forever. Okey, dekat belakang ni kalau kita tengok, macam pernah tengok kan, iaitu dia rumah mandi ataupun hammam dia panggil lah. Hammam kalau kita bahasa Arab toilet, tapi kalau dekat Turki dia panggil rumah mandi lah, maknanya tempat dia membersihkan badan bagi kerabat-kerabat raja Osmaniah dan juga pegawai kanan Osmaniah. Dan juga dibina satu kat sini yang dibina oleh Davut Pasha masa Turki menjajah kawasan Macedonia ni. Dan dikatakan tempat ni tak beroperasi pun, tak sempat beroperasi. Dan tadi kita dah dengar guide cerita tentang bahan bakar tu tak cukup masa tu. Tapi Wallahualam, yang penting inilah antara peninggalan sejarah Osmaniah yang ada dekat Macedonia. Mudirah, tengok apa tu? Saja cari souvenir. Tapi kalau yang ini boleh dapat kat Istanbul. Yang ini Macedonia punya. Itu bendera baru. Kalau bendera lama macam kat bola ni. Oh, ya. Dia sikit Mudirah. Ini bendera lama mana? Ni bendera lama. So ni lama. bendera baru ni. Ini manisan yang ada dekat jalan ni lah, dekat bazar ni. Ni baklava. Ini tak tahulah, macam Turkish Delight lah kan. Macam kedai lama kat Jalan Dobi tu kalau kat Johor lah. Ada banyak restoran halal kawasan Old Town ni. So kalau kita datang kat Macedonia, kita nak cari makanan halal, kena pergi dekat Old Bazaar. So sini banyak restoran halal. Ini pun rare juga ni. Kat tengah bandar Macedonia ni ada Muslim shop. Di atas tu ada abaya, buku-buku agama, kaligrafi, Quran semua dekat sini. Di tengah Macedonia ni. Kapan Han. Kapan Han was also Karvan Han. You can climb here with your horse I see. and with your carriage. And the first level was for the animals, for the horses. Second level was for the people. I see. So you would sleep here and your horse is on safe and you pay for everything. I see.
Okey, sekarang kita sampai dekat satu tempat, dia nama Han. Okey. Dekat tempat ni sama macam kalau kita tengok dekat Turki, konsep dia karavanserai kan. Tempat dia boleh trading kat bawah ni. Ni tempat-tempat yang dia boleh letakkan dia punya binatang ternakan dekat sini masa zaman dululah, dekat atas untuk tidur, dan dia boleh trading dekat sini terus. Dia kain-kain dan sebagainya. So masih di preserve tempat ni. Mungkin juga ini adalah konsep-konsep hotel yang tertua ataupun motel yang tertua. Okay, di spot kita jumpa ramai Muslim kat sini. Ramai yang beri salam tadi. So, rasa senang hati lah nak makan kat sini. Oh, banyak gila pilihan. Walaupun kita rasa macam nampak lebih kurang sama je negara-negara makan ni makanan, tapi kalau kita rasa dekat kawasan Macedonia ni lain, Albania lain, ada special lah. Sebab apa yang paling specialnya, dia orang memang dekat sini culture-nya memang kekalkan resepi turun-temurun dan cara penyediaan tu. Tak main lah kat sini. Restoran-restoran makanan segera tak main kat sini. Cuma yang traditional food. Okay, kita dah jumpa masjid dekat sini. Kat sebelah sana pun ada satu. So nanti kita pusing-pusing dulu kan, kita sembahyang Zuhur kat sini lah. InsyaAllah lepas tu kita makan dan kita jalan lagi. Best ke air tu yang kita singgah lah. So kita dah sampai. Satu lagi masjid je kan. Dia sama panas sikit, tapi tak panas macam Malaysia lah. Okey lagi ni. As a motel, but you can see some differences maybe. First, there are no windows in the lower, and the windows up are with bars, so this was used as a han at first, so people could sleep inside. Okay. After that, it was a prison. I see, that's why. So yeah, Ottomans used it as a prison later. I see. It's called Kurşumli because it was covered with lead. Yes, lead, which they make bullets from. I see. Bullet in Turkish is kurşum. Kurşum. Kurşum, and it's called Kurşumlian because of that. Okay, ni macam rumah motel tu juga, tapi lepas tu jadi penjara. Sebab tu kita tengok yang besi sebelah atas tu. Okay, so kita berhenti sekejap rehat untuk ambil sikit angin, minum-minum dulu sebelum sambung perjalanan sekejap lagi. Solat Zuhur, lepas tu nak makan tengah hari pula. Ni apa nama dia lah? Ni kedai jewellery. So, Tapi dia tak jual bola gitu sih. okay, so dah penat jalan dekat, alamak saya lupa lah dia apa, Skopje. Skopje. Dekat Skopje. Dah pernah jalan dekat Skopje ni. So kita berhenti memang akhirnya pilih restoran Turki jugalah. Memang kawasan dia kan, kat sini banyak restoran Turki. So kita punyalah bilik-bilik tadi kan. Tengok menu, bahasa tak faham. Lalas cakap kena mix grill. Okay lah, faham. Mix grill ada beef, ada chicken sikit. Apa tu ada apa? Lamb lah. Itulah. So kita test sekejap lagi. Kita review makan dekat Skopje ni. Best ke tak best? Okay, untuk appetizer kita ada roti ni dia bagi. Bukan je punya apa? Salad. Okay, salad ni. Nampak salad ni. Tu dia. So dia rasa sikit. Dia penuh dengan topping ni. Ni apa benda? Cheese Cheese, tomato, bismillah. Jap. Kita order tadi, tu dia. 2 orang makan. Banyak macam ni macam mana nak habis ni Tapi tak apa, kita try satu. Bismillah. Okay, bismillah. Teruja tak teruja ni. Baru azan dekat Skopje, jom kita nak solat dulu. Solat Jumaat. Sekarang ni tengah solat Jumaat di Old Bazaar, Skopje. Okay, suasana selepas solat Jumaat.
Dengar tak belakang lepas Jumaat ada bacaan zikir. Masya-Allah, tabarakallah. Oh, cantik dia dah. Cantik sangat. Ada payung-payung ni. Masya Allah, aiskrim dia di tengah-tengah panas ni sangatlah menguji keimanan. Nak tanya dulu boleh bayar pakai apa? Aiskrim tengah-tengah panas ambil dulu. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Mau aiskrim? Kak. Can mix? Can? Oh, okay. One vanilla, caramel, pistachio. Ada kelapa? Coconut. Ada coconut. Okay, that's all lah. Okay, tadi dah pilih aiskrim, pilih Prisa apa tadi? Pistachio, caramel, vanilla dengan bueno. Dia tak kisah pun nak campur apa. Macam best ke best All Bazaar Skopje ni. Jom jelajah Balkan bersama Jelajah Dunia by KUJDT. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT.